Pelajar menunjukkan suatu garis lurus AB di mana koordinat A ialah negatif 1, 3 dan koordinat B ialah 15, 7. Cari titik tengah AB dan persamaan pembahagi dua sama serenjang AB. Untuk mencari titik tengah AB, katakan M ialah titik tengah AB dan koordinat M ialah XA tambah XB per 2, YA tambah YB per 2. Jadi kita gantikan sahaja nilai-nilai X dan Y berdasarkan koordinat A dan B dan selesaikan. Jadi koordinat M ialah 7, 5. Seterusnya, untuk pembahagi dua sama serenjang AB, garis yang kita cari ialah garis biru ini, di mana ia melalui titik tengah dan juga membuat sudut tegak di situ. Jadi pertama sekali kita perlu mencari kecerunan AB, iaitu YB tolak YA per XB tolak XA. Gantikan nilai-nilai X dan Y dan selesaikan. Jadi kita akan dapat kecerunan AB ialah 1/4. Okay. Jadi memandangkan kedua-dua garis ini adalah berserenjang, jadi M1 darab M2 ialah negatif 1. Digantikan M1 dengan 1/4 dan selesaikan. Jadi M2 ialah negatif 4, iaitu kecerunan bagi pembahagi dua sama serenjang ini. Jadi garis ini melalui titik M, iaitu 7, 5. Jadi kita akan menggunakan formula Y tolak YM sama dengan M darab X tolak XM. Digantikan nilai-nilai YM iaitu 5, XM ialah 7 dan M ialah negatif 4 dan selesaikan. Okay, jadi Y tolak 5 sama juga dengan negatif 4X tambah 28. Jadi bawa negatif 5 ke sebelah kanan. Jadi akan menjadi positif 5. Jadi persamaan yang kita cari ialah Y sama dengan negatif 4X tambah 33. Jadi ini adalah jalan kira bagi soalan ini.